Assalamualaikum guys, welcome back to my channels. Hari ni kita nak pergi kerja. Let's go start with our vlogs. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seperti yang korang nampak, actually aku punya mileage dah 5,132, which is saya dah pun done untuk second service. Aku tukar minyak hitam yang sama, 7,100 motor untuk 15.50 lah. So far komen aku okay. Untuk minyak hitam ni aku memang buat sendiri, aku tak hantar kedai. Ramai orang cakap void lah, tapi apa-apa pun kena buat sendiri lah, sebab aku nak buat konten. Later aku akan update macam mana cara tukar minyak hitam, aku tukar macam mana, equipment yang apa yang kena prepare selalunya untuk tukar minyak hitam ni kan. Tapi mostly is basic lah. Orang yang baru nak buat benda ni semua, so it's berguna pada korang lah. Tapi aku sarankan korang pergi hantar kedai je. Memang mostly aku punya motor semua aku servis sendiri saja, termasuklah aku buat VCU sendiri. Daripada tukar gear, changing gear semua, lepas tu rasa engine punya smoothness, memang motor antara yang terbaik lah. Lagi satu, dia punya temperature lah. Sebab aku pernah tengok ramai orang beritahu, ramai orang dalam grup dia beritahu, dia macam motor dia macam panas sikit tau. Normally aku punya motor
dia tak lebih daripada 4. Dan kebiasaannya dia 2, kalau macam korang tengok sekarang lah, 2 time jalan ataupun 3 time betul-betul aku push masa tu. Mungkin kalau 3 tu selalunya aku high rev ke, RPM tu selalu tinggi, dia akan 3 lah. Tapi kalau setakat bawa biasa saja, especially pagi ataupun hujan, normally ada 2 saja. Tapi kalau tengah hari bawa laju macam mana pun dia akan 3. 3 is minimum lah for me. Mungkin ada orang lebih daripada tu lah. Mungkin ada orang kurang lah pasal tu, maksud saya. Mungkin 2. Tapi saya kalau tengah hari memang normally is 3 ataupun 2 sometimes lah. Dia bergantung juga kepada cuaca juga. Kalau tengah hari memang selalunya kalau memang 3 tu biasa. Dan kalau berhenti either 3 ataupun 4 lah. Pagi-pagi biasa nombor 2 tu sejuk, masa sejuk. Lagi satu sedikit update. Saya punya motor memang saya pakai coolant dia saya tukar tau. Yang asal yang dia dapat daripada kedai tu saya buat flushing, saya tukar semua, keringkan, dan saya tukar dengan ni lah coolant yang saya beli. Selalunya saya akan guna engine ice IE tu, warna hijau dengan warna biru. Saya selalu guna warna, tak silap saya warna hijau lah, saya lupa lah. Nanti saya akan sertakan gambar lah. Dan dia memang antara yang terbaik lah saya pernah pakai. Even Kawasaki pun pakai benda yang sama.
sentiasa pantau lah. Kadang-kadang bila panas enjin ni, dia akan cepat kering sikit. Tak sure lah. Tapi selalunya tak adalah sekerak sangat kan. Setiap kali kau bawa, kau kena top up, ni bahaya lah. Mungkin bocor ataupun apa. And then saya sentiasa clear, cuci saya punya fork depan, belakang. Takutlah bocor. Maksudnya clean daripada kadang-kadang senang melekat lah. Pasir ke, yang apa-apa halus tu, dia boleh masuk dan bocorkan korang punya bush dekat dalam lah. Tapi make sure kena clean lah bukan setiap hari, at least banyak kali lah. Itu basic maintenance untuk korang yang sentiasa bawa motor ni ataupun bawa as a daily. For me, I will clean it out. Bukan susah pun. Less than half an hour je. Senang. Very senang. Lagi satu, rantai minyak rantai. Sentiasa, kalau kotor sangat kau kena cuci. Kena sentiasa cuci. Lepas tu minyakkan balik. Jangan biar dia dry lah. Layan jam juga. Apa ni bang? Nak masuk ke? Isi indel lah bang. What? And then dia punya fuel consumption, mine is a good one. Nanti saya akan keluarkan the list. Tak silap saya dia 50 km tu 150 km RM23 macam tu lah, roughly. Mungkin sesuai lah dengan saya punya berat tu. Lain daripada tu yang saya perasan lah, korang kena check selalu ABS punya line tu. Untuk wire brake, dia dekat kita punya apa? Magak depan. Dia selalu mudah tercabut tau. Especially kalau jalan banyak bumpy punya roads ataupun banyak gravel tu, masuk construction punya area kan. Aku tak tahulah kenapa korang kena bawa motor ni masuk construction area. Tapi selalunya kalau masuk banyak bergegar tu, dia boleh tercabut. Ataupun maybe masa tu aku perasan sebab baru bawa motor ni, mungkin sebab tu. Aku check dia sekali, dua kali macam tu lah, dia terbuka, dia tercabut. Motor ni juga aku turunkan fork bahagian hadapan untuk bantu downforce lah. Sebab sebelum ni pun, even sebelum ni aku tak pernah lagi kena hand slap dan sebagainya lah. Tak macam Monster kan. Especially kalau naked, selalunya memang kena ada damper lah.
Untuk motor ni alhamdulillah dia tak pernah kena lagi lah. Tak pernah lagi kena ada steering tank slap. Lagi satu berkenaan dengan weather, satu lagi tadi panas kan.